Bab 4. Perakaunan untuk perkongsian. 4.1. Perniagaan perkongsian. Tujuan penubuhan perkongsian. 1. Perkongsian merupakan suatu gabungan oleh 2 hingga 20 orang perkongsi yang bersetuju bergabung tenaga untuk menjalankan perniagaan berasaskan syarat-syarat yang dipersetujui dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 2. Bagi perkongsian yang melibatkan perkhidmatan profesional seperti akauntan, jurutera, dan badan-badan ikhtisas yang lain, bilangan maksimum perkongsi ialah 50 orang. 3. Tujuan penubuhan perkongsian adalah seperti yang berikut. A. Untuk menamatkan persaingan iaitu peniaga yang bersaing di dalam lapangan yang sama boleh menggabungkan perniagaan mereka sebagai perkongsian bagi menamatkan persaingan. Mereka boleh menumpukan sepenuh perhatian bagi memperkembangkan lagi perniagaan mereka. B. Untuk mengumpulkan modal yang lebih besar iaitu apabila lebih banyak rakan kongsi dalam sesuatu perniagaan, maka lebih banyak modal dikumpulkan. Perniagaan yang lebih besar dapat diusahakan dengan modal yang lebih besar. C. Untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran peniaga-peniaga lain. Bagi memajukan perniagaan, rakan kongsi yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran boleh diambil sebagai pekongsi. Rakan kongsi itu boleh ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu bidang perniagaan bagi faedah semua. D. Untuk menyebarkan risiko kepada lebih banyak pihak iaitu apabila lebih ramai rakan kongsi dalam sesuatu perniagaan, risiko-risiko akan ditanggung oleh ramai pekongsi. Dengan cara ini, kerugian yang dialami oleh setiap rakan kongsi dapat diminimumkan. Perbandingan antara perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal daripada aspek perakaunan. Akaun modal. Bagi perniagaan perkongsian, bilangan akaun modal yang perlu dibuka bergantung kepada bilangan pekongsi. Manakala bagi milikan tunggal hanya satu akaun modal yang perlu dibuka. Akaun semasa. Bagi perniagaan perkongsian, akaun semasa perlu disediakan untuk setiap pekongsi manakala bagi milikan tunggal akaun semasa tidak disediakan. Akaun penamat. Bagi perniagaan perkongsian, akaun penamat terdiri daripada akaun perdagangan, akaun untung rugi, dan akaun pengasingan untung rugi. Akaun pengasingan untung rugi perlu disediakan kerana untung bersih atau rugi bersih perlu dibahagikan antara pekongsi. Manakala bagi milikan tunggal akaun penamat terdiri daripada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Akaun pengasingan untung rugi tidak disediakan kerana untung bersih dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik. Komponen ekuiti pemilik. Bagi perniagaan perkongsian, di bahagian ekuiti pemilik dicatatkan akaun modal pekongsi dan akaun semasa pekongsi. Manakala bagi milikan tunggal, di bahagian ekuiti pemilik dicatatkan hanya akaun modal. Kelebihan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. 1. Modal yang lebih besar kerana perubahan pemilikan daripada milikan tunggal kepada perkongsian membolehkan perniagaan mengumpul modal yang lebih besar. Semakin banyak rakan kongsi, maka semakin besar jumlah modal yang bakal diperoleh. Keadaan ini akan memudahkan perniagaan mengembangkan operasi perniagaan. 2. Memperoleh kepakaran kerana perubahan pemilikan daripada milikan tunggal kepada perkongsian membolehkan pemilik perniagaan memiliki kepakaran yang diperlukan. Keadaan ini dapat dicapai dengan cara mencari pekongsi yang mempunyai kepakaran yang diperlukan. 3. Menyebarkan risiko kerana melalui perubahan bentuk perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian, risiko perniagaan dapat disebarkan. Kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 berkaitan dengan aspek perakaunan. 1. Dasar dan perundangan perniagaan perkongsian tertakluk pada Akta Perkongsian 1961 dan ikatan perjanjian perkongsian yang ditandatangani sesama pekongsi. 2. Perkara-perkara penting tentang perhubungan antara rakan kongsi adalah terkandung dalam bahagian keempat Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Antara perkara tersebut adalah seperti yang berikut. Untung rugi sama rata. Pinjaman pekongsi dibayar faedah 8% setahun. Faedah atas modal tidak dibayar. Gaji pekongsi tidak dibayar. Faedah atas ambilan tidak dikenakan. Buku akaun disimpan di premis perniagaan. Pengurusan perniagaan oleh semua pekongsi. Ikatan perjanjian perkongsian.
1. Akta Perkongsian 1961 membenarkan pekongsi-pekongsi membuat satu perjanjian bertulis sebelum sesebuah perniagaan perkongsian ditubuhkan. 2. Perjanjian bertulis antara pekongsi ini dikenal sebagai Ikatan Perjanjian Perkongsian. 3. Ikatan Perjanjian Perkongsian dimeterai bertujuan untuk mengelakkan sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul antara pekongsi pada kemudian hari dan memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang dinyatakan dalam perjanjian. 4. Kandungan Ikatan Perjanjian Perkongsian berkaitan dengan aspek perakaunan adalah seperti yang berikut. A. Jumlah modal yang disumbangkan oleh pekongsi. Setiap pekongsi akan menyumbang sejumlah modal yang dipersetujui. Misalnya, Aziz, Lim, dan Raju menubuhkan perniagaan perkongsian ALR. Ikatan Perjanjian Perkongsian mereka menetapkan Aziz, Lim, dan Raju masing-masing menyumbang jumlah modal sebanyak RM40,000, RM30,000, dan RM20,000. B. Faedah atas modal. Faedah atas modal merupakan ganjaran yang dibayar kepada pekongsi kerana menyumbangkan modal dalam perniagaan. Tujuannya adalah untuk menggalakkan pekongsi melaburkan modal yang lebih banyak. Contohnya, Ikatan Perjanjian Perkongsian ALR menetapkan faedah atas modal dibayar 5% setahun atas modal. C. Faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan merupakan bayaran yang dikenakan kepada pekongsi yang membuat ambilan. Tujuannya adalah untuk mengelakkan pekongsi daripada membuat ambilan yang berlebihan. Misalnya, Ikatan Perjanjian Perkongsian ALR menetapkan ambilan akan dikenakan faedah sebanyak 10% setahun. D. Faedah atas pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh pekongsi kepada firma perkongsian akan dibayar faedah. Misalnya, Ikatan Perjanjian Perkongsian ALR menetapkan faedah atas pinjaman pekongsi ialah 8% setahun. E. Gaji Elon Bonus Pekongsi. Pekongsi aktif yang mengurus perniagaan akan dibayar gaji, elon, atau bonus seperti yang tertakluk dalam Ikatan Perjanjian Perkongsian. Misalnya, Ikatan Perjanjian Perkongsian ALR menetapkan bahawa Aziz selaku pengurus perniagaan akan dibayar gaji tahunan RM12,000. F. Kongsi untung atau kongsi rugi. Kongsi untung atau rugi antara pekongsi ditentukan setelah mengambil kira faedah atas modal, faedah atas ambilan, serta gaji, bonus, atau elon pekongsi. Misalnya, Ikatan Perjanjian Perkongsian ALR menetapkan Aziz, Lim, dan Raju berkongsi untung atau rugi mengikut nisbah 3:2, nisbah 1. Implikasi jika tiada perjanjian perkongsian. 1. Jika tiada Ikatan Perjanjian Perkongsian, implikasi yang berikut akan berlaku. 1. Pertelingkahan antara pekongsi dalam menentukan kadar keuntungan antara pekongsi. 2. Sukar menetapkan kadar faedah terhadap modal, pinjaman daripada pekongsi, dan ambilan pekongsi. 3. Gaji pekongsi aktif tidak dapat ditetapkan. Sekiranya Ikatan Perjanjian Perkongsian tidak dibuat bagi menyelesaikan segala masalah berkaitan, maka setiap pekongsi mestilah mematuhi peraturan-peraturan yang terdapat dalam Akta Perkongsian 1961.